kereta Q dah bergerak 90 km dengan petrol. Isi baru 5 meter bergerak 125. Okey. Jadi perkadaran ni awak kena faham dahulu yang mana kita nak utamakan. Dia kata 50 km dengan 4 liter. Berapa liter diperlukan kalau 120 km? Itu maksudnya. Okey. Jadi kalau kat sini maknanya kita nak tahu dahulu. Macam biasa sama ada unitary ataupun kadar. Okey. So, yang mana kita nak jadikan dulu? Sebab kita nak tahu dulu yang dah diberi ni. Okey. So, apa kita buat? Kita kena tahu dulu kalau dia 1 kilometer. Dia kena tahu dulu 1 kilometer dulu. 1 kilometer. Okey. So, macam mana ini nak tahu 1 kilometer? Maknanya 50 nak jadi 1 macam mana? Bahagikanlah dengan diri dia. Betul? Jadi, jawapannya ialah 50 bahagi 50 kilometer. Kilometer adalah 4 bahagi 50 liter. Sasas 1 kilometer mewakili 4/50 liter. Okey, dah. So inilah untuk 1 kilometer. Dia tanya berapa? 125. Masih ni kena darablah dengan 125. Jadi macam 4/50 darablah dengan 125. Gitu maksudnya. Okey. So apa nak buat ni? CP berapa? CP 5 boleh kita mudahkan dulu ataupun macam mana terpulang. Okey, CP 5. 5 dekat sini ialah 10. 5 dekat sini ialah 20 berapa ni? 25. Kan 25 kan? 25 kali 5. 5 kali 5. Okey, betul. Okey, apa lagi? 4 per 10 ni boleh kecilkan lagi. 25. 5 dengan 25 boleh kecil lagi. 5. Dia tinggallah 2 darab 5. So, jawapannya ialah 10 kilometer. 10 kilometer pula. 10 liter yang diperlukan. Okey, faham? Gitu. Tapi, kalau orang bijak, dia akan buat macam mana tau? Cikgu buat soalan bentuk lain kalau dia bijak. Dia tak pandai benda lah ni. Gila ni. Tapi digunakan waras. Iaitu perkadaran lah sebenarnya. Okey. 5. Sekejap. 50. Jadi 4. Okey. Dia nak 125. Macam mana 50 nak jadi 125? Dia tambah lagi 50. Dapat 4. So 50 tambah 50 dah 100. Apa kaitan 25 dengan 50? Separuh. Betul? Jadi separuh bagi 4, 2. Dapat 25. Tambahkan balik, dapat juga 10. Itulah yang dinamakan kreativiti, kenal konsep. Sebab tu Samatek. Apa? Kobu apa? Aduh. Konsep dahulu, baru kaedah. Okey, itu saja untuk C. Alhamdulillah.